Pagi tadi aku tunggu Grab kat tepi jalan, tangan pegang kopi ais, mata tengok orang lalu lalang kat Bukit Bintang. Ada seorang Mat Saleh tanya jalan kat aku. Dia cakap bahasa Indonesia. Aku jawab dalam bahasa Melayu. Dia faham. Aku pun faham dia. Lepas tu aku terfikir, pelik juga. Dua negara, dua bendera, dua kerajaan. Tapi bahasa hampir sama, makanan hampir sama, agama pun sama. Muka pun susah nak beza kalau jalan kat Pavilion atau Grand Indonesia Mall. Aku angguk sendiri. Kau pun mungkin pernah angguk sama. Memanglah kita serupa. Tapi satu benda kecil buat aku stop seketika. Bila aku masuk 7-Eleven untuk tambah kredit, aku tekan my card kat mesin, 2 saat je settle. Keluar je, aku nampak iklan TNG e-wallet kat billboard. Dalam kepala aku terlintas, kalau aku kat Jakarta sekarang, boleh ke aku buat macam ni dengan selamba? Bukan nak compare, bukan nak tunjuk bagus. Tapi satu benda yang kita buat setiap hari tanpa fikir, tiba-tiba jadi susah bila orang luar cuba. Dan lagi pelik, ramai rakyat Malaysia sendiri tak pernah sedar sejauh mana kita dah gerak dari Indonesia. Bukan dari segi budaya, bukan dari segi sejarah, tapi dari satu sudut yang kita sendiri ambil mudah. Bila kau nampak benda ni dengan jelas nanti, satu soalan akan terus terngiang. Kenapa selama ni kita sendiri yang paling tak sedar? Aku tahu ramai yang akan cakap, alah, Malaysia dengan Indonesia sama je. Bahasa serupa, nasi lemak dengan nasi uduk, raya dengan lebaran, wayang kulit, batik, gamelan, semua tu memang betul. Tapi kalau engkau duduk diam sekejap dan tengok cara hidup harian kita berbanding mereka, kau akan nampak satu jurang yang senyap tapi dalam. Dan jurang tu bukan pasal siapa lagi kaya, siapa lagi maju, siapa lagi bagus. Bukan macam tu. Jurang tu pasal sistem yang kita tak nampak sebab kita guna setiap hari. If you are listening right now, tolong buktikan satu benda untuk aku. Kawan aku dari Singapura cakap, video macam ni tak akan sampai 100 subscribers pun. Tapi aku percaya cerita macam ni patut didengar. Tolong tunjuk kat dia yang kita, rakyat Malaysia ni, support antara satu sama lain. Assalamualaikum. Jom kita mulakan dengan satu real story. Tahun lepas, aku ada kawan Indonesia datang Malaysia untuk kerja. Nama dia Reza. First day dia sampai KLIA, dia terus terkejut bila tengok signboard highway guna 3 bahasa. Dia kata ke aku, "Wah, tertib betul sini." Aku senyum je. Biasa bagi kita kan? Lepas seminggu, Reza nak buka akaun bank. Dia ingatkan kena ambil cuti. Datang pagi-pagi, bawa surat sana-sini, macam kat Jakarta. Tapi aku bawa dia pergi Maybank, submit dokumen, 1.5 jam je settle. Siap dapat debit card sekali. Dia terkedu. Dia kata kat Indonesia, proses sama tu boleh ambil masa seminggu, kadang-kadang sebulan, bergantung kat cawangan dan pegawai. Aku tak sangka benda simple macam buka akaun bank boleh jadi big deal. Tapi bagi dia, tu bukan small thing. Tu tanda sistem berjalan. Sekarang ni, kebanyakan rakyat Malaysia anggap semua benda ni normal. Kau nak renew road tax, buka MySikap atau Pos Malaysia app, bayar online, siap. Nak daftar syarikat, masuk SSM portal, isi borang, bayar, print cert sendiri kat rumah. Nak cek JPJ Sumaman, tekan MyEG. Nak bayar cukai, e-filing LHDN. Semua ni jalan automatik, tanpa perlu jumpa orang, tanpa perlu beratur panjang macam zaman dulu. Tapi cuba kau tanya orang Indonesia yang biasa deal dengan sistem kerajaan kat sana.
Berapa lama dia kena tunggu untuk renew sijil tanah? Berapa kali dia kena pergi pejabat yang sama sebab sistem down atau pegawai tak ada? Aku bukan nak hentam Indonesia. Aku respect negara tu. Tapi fakta ni bukan aku yang cakap. Ramai warga Indonesia sendiri mengaku sistem pentadbiran mereka masih banyak lubang. Masih banyak bergantung pada manusia, bukan sistem digital. Malaysia? Kita dah lama gerak ke arah full digital government dan kebanyakan kita tak pernah hargai itu sebab kita tak pernah rasa susah. Sekarang jom kita masuk part yang lagi menarik. Infrastruktur fizikal. Bila kau drive kat lebuh raya Malaysia, kau rasa apa? Biasa je kan? Tol, highway, lampu jalan, signboard, semuanya teratur. Kau komplain sikit-sikit bila ada lubang atau jam. Tapi secara keseluruhan, jalan raya kita antarabangsa level. Indonesia lain. Jalan raya utama macam Jakarta-Bandung memang okey. Tapi kalau kau masuk kawasan pinggir atau luar bandar, ramai yang masih struggle dengan jalan tanah merah, jalan berlubang, bas rosak, sistem tol yang slow. Aku ada baca satu artikel tahun lepas. Kerajaan Indonesia sendiri akui mereka kena tambah beribu-ribu kilometer lebuh raya lagi untuk capai tahap konektiviti Malaysia. Beribu-ribu kilometer. Tu bukan main-main. Dan lagi satu yang jarang kita sedar, public transport. Kau tengok KL, LRT, MRT, monorail, Rapid KL, semua integrate dengan sistem kad sentuh macam touch and go, boleh top up kat mana-mana, track masa tunggu real-time kat app. Jakarta baru ada MRT sejak 2019. Sebelum tu, hampir tak ada light rail system yang cekap untuk bandar besar macam Jakarta. Sekarang mereka tengah catch up, tapi Malaysia dah bertahun-tahun lebih awal. Aku bukan nak tunjuk Malaysia lagi hebat, tapi aku nak kau sedar, benda yang kita anggap normal, benda yang kau guna pagi-pagi untuk pergi kerja, tu sebenarnya satu luxury yang banyak negara jiran kita masih belum capai sepenuhnya. Jom kita cakap pasal ekonomi digital pula. Kau tengok sekeliling kau sekarang. Berapa banyak orang bayar guna QR code? Berapa ramai orang dah tak bawa duit cash dah? Touch and Go e-wallet, GrabPay, Boost, ShopeePay, semua ni dah jadi part of daily life. Indonesia pun ada GoPay, OVO, Dana, memang ramai guna. Tapi penetration rate dia belum seluas Malaysia. Kenapa? Sebab infrastruktur digital kita dah lebih matang. Internet coverage, Malaysia, among the best in Southeast Asia. 4G coverage kita dah capai lebih 95% kawasan populated. Indonesia, dengan lebih 17,000 pulau, ramai rakyat dia masih struggle dapat coverage yang stabil. Kerajaan Indonesia sendiri target nak capai nationwide connectivity, tapi tu kerja yang sangat besar dan mahal. Bila internet stabil, e-commerce tumbuh. Bila e-commerce tumbuh, sistem cashless jadi lebih praktikal. Bila cashless jadi normal, transparansi ekonomi naik. Korupsi kecil-kecilan. Susah nak jalan bila semua transaksi ada digital trail. Dan Malaysia? Kita dah sampai tahap tu. Bukan perfect, tapi jauh lebih maju berbanding kebanyakan negara kat rantau ni. Sekarang mari kita sentuh satu benda yang ramai orang tak suka sebut. Politik dan kestabilan. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Rakyat dia bangga dengan kebebasan mereka. Tapi dari segi kestabilan sistem pentadbiran, Malaysia ada kelebihan tersendiri. Sebab apa? Sebab struktur persekutuan kita lebih nipis. Negeri dengan kerajaan pusat ada pembahagian kuasa yang jelas. Sistem mahkamah kita, walaupun ada isu, masih berfungsi dengan agak teratur. Enforcement law masih strict. Indonesia lebih kompleks. Puluhan ribu pulau,
ratusan etnik, beribu-ribu bahasa tempatan. Nak enforce satu dasar yang sama rata kat semua tempat, sangat susah. Corruption Index Indonesia masih lebih tinggi berbanding Malaysia, walaupun kedua-dua negara masih ada ruang untuk improve. Dan ni bukan nak kritik, ni realiti. Managing negara sebesar Indonesia dengan kepelbagaian macam tu memang challenge tahap gaban. Tapi sebab itulah Malaysia boleh move faster dalam banyak aspek pentadbiran. Sebab sistem kita lebih streamlined. Okey, sekarang jom kita cakap pasal pendidikan dan kesihatan. Kau tahu tak yang ramai parents Indonesia hantar anak mereka belajar kat Malaysia? Bukan sebab universiti kita paling top di dunia, tapi sebab untuk standard yang kita offer, harga dia reasonable dan kualiti dia stabil. Kos sara hidup kat KL lagi murah berbanding Jakarta untuk standard yang sama. Bila ramai Indonesian students datang sini, mereka sendiri terkejut dengan tahap kemudahan healthcare kita. Klinik kerajaan Malaysia, walaupun lambat sikit, masih provide servis dengan harga yang sangat rendah. Ringgit Malaysia 1 untuk consultation, ubat free atau murah gila. Hospital kerajaan pun sama. Memang ada waiting time, tapi sistem dia teratur. Indonesia struggle dengan healthcare coverage untuk rakyat luar bandar. Ramai yang kena bayar out of pocket. Atau pergi hospital kerajaan yang overloaded dan understaffed. Malaysia dah ada MySejahtera semasa pandemik untuk track case. Kita ada sistem appointment hospital yang boleh book online. Kita ada farmasi swasta yang bersaing sihat, jadi harga ubat pun tak melampau. Semua ni nampak kecil, tapi bila kau kumpul satu persatu, kau akan nampak satu corak. Malaysia lebih organised, lebih efisien, lebih digital dan lebih accessible untuk rakyat biasa. Dan sekarang, part yang paling menarik. Kenapa ramai Malaysian sendiri tak sedar semua ni? Sebab kita terlalu dekat dengan sistem kita sendiri. Bila kau hidup dalam sistem yang berjalan dengan baik, kau tak nampak nilai dia. Kau anggap semua orang pun ada benda yang sama. Kau komplain sikit-sikit pasal LRT lambat seminit 2, Tapi kau tak pernah bayangkan macam mana kalau tak ada LRT langsung. Kau komplain my EG charge RM2 untuk renew road tax online. Tapi kau tak pernah fikir, macam mana kalau kau kena ambil cuti, drive setengah jam, beratur sejam, jumpa pegawai yang mungkin tak friendly, baru boleh settle. Kau anggap semua ni normal sebab kau tak pernah rasa hidup tanpa semua tu. Dan Indonesia? Mereka tengah usaha keras nak build apa yang kita dah ada. Mereka tengah perbaiki sistem pentadbiran, upgrade infrastruktur, expand internet coverage, develop public transport. Semua tu progres yang bagus. Tapi semua tu pun bukti yang Malaysia dah bertahun-tahun lebih awal. Tapi jangan salah faham. Ini bukan pasal Malaysia lagi hebat atau Indonesia lagi teruk. Bukan macam tu. Ini pasal kita appreciate apa yang kita ada. Ini pasal kita sedar, walaupun kita masih jauh dari perfect, kita dah buat banyak benda betul. Yang kebanyakan negara jiran kita masih struggle nak achieve. Dan bila kau sedar tu, kau akan mula hargai sistem yang kau guna setiap hari. Kau akan mula faham kenapa ramai warga asing suka Malaysia. Kau akan mula nampak bahawa kemajuan bukan selalu pasal gedung tinggi atau kereta mewah. Kadang-kadang, kemajuan tu pasal sistem yang berjalan tanpa kau perasan. Sistem yang buat hidup kau lebih mudah. Sistem yang save masa kau. Sistem yang bagi kau akses kepada peluang dengan lebih cepat. Sistem yang ramai negara lain, termasuk Indonesia, masih cuba nak bina. Dan kita? Kita dah ada. Kita just tak pernah pause untuk tengok balik dan appreciate. Sebab itulah,
Bila kawan aku Reza cakap, Malaysia ni memang maju diam-diam, aku baru faham maksud dia. Maju diam-diam. Bukan glamour, bukan mengecoh, tapi efisien, praktikal dan berfungsi. Sekarang bila kau keluar rumah esok pagi, cuba perhatikan semula benda-benda kecil yang kau buat setiap hari. Touch and go kat tol, MyCard untuk verify identity, online banking untuk bayar bil, apps untuk top up reload, QR code untuk bayar kopi, public transport untuk pergi kerja. Semua tu bukan magic. Semua tu hasil dari puluhan tahun sistem building, policy making, investment dalam infrastruktur dan komitmen untuk bergerak ke hadapan. Dan Malaysia buat semua tu dengan lebih konsisten berbanding kebanyakan negara kat Asia Tenggara termasuk Indonesia. So, 3 benda yang aku nak kau ingat lepas dengar semua ni. 1. Malaysia dengan Indonesia memang serupa dari segi budaya, bahasa, agama, sejarah. Tapi dari segi sistem pentadbiran, infrastruktur digital dan kecekapan kerajaan, kita dah gerak jauh ke depan. 2. Kebanyakan rakyat Malaysia tak sedar semua ni sebab kita dah terlalu biasa dengan kemudahan kita sendiri. Kita ambil semua benda for granted. Padahal, banyak negara lain masih struggle untuk capai apa yang kita dah ada. 3. Ini bukan pasal nak tunjuk Malaysia lagi bagus. Ini pasal kita acknowledge progress kita sendiri, appreciate sistem yang kita ada dan terus improve untuk jadi lebih baik. Kalau kau rasa video ni buka mata kau sikit, tekan like. Kalau kau rasa kawan-kawan kau patut dengar cerita ni, share kat mereka. Dan kalau kau nak dengar lebih banyak konten pasal Malaysia yang kita sendiri tak perasan, subscribe channel ni. Sebab kita semua kena start appreciate negara kita dengan cara yang betul. Bukan buta, bukan denial, tapi dengan kesedaran penuh tentang apa yang kita dah achieve dan apa yang kita masih boleh improve. Jumpa lagi lain kali. Terima kasih sebab dengar sampai